Kau cakap orang putih kan? Kau speaking. Dia tak boleh cakap Melayu. Siapa pula ni wah? Awet aku lah. Awek? Ha. Benda ni abang kakak ni awek dia apa ni? Cakap dia tak faham bahasa Melayu. Dia ni tak faham bahasa Melayu? Kau kena cakap dalam bahasa Inggeris. This I told you one time years ago. What is your name? Hello, my name's Elle. What's your name? My name is Wang Kadia. I told you whenever and ever. What was it? Where do you stay? Oh, I live in America. Amerika? Correct. Mana kau dapat Amerika ni pula Sinua ni? Tak, aku dengan dia dah sehari setengah. Cari sengah. Yang Dua awet hari. lama kau budak towing kau macam mana? Kau tinggalkan dah. Dah lah biarlah bukan Minah ni bukan tahu pun bahasa kita. Weh, tu awet kau yang towing apa cerita? Weh, kena leukemia ke apa ni? Awet kau yang towing apa cerita? Kau dah tinggalkan dia? Wait. I told him about work. Sorry, okay? Alright, no worries. Alright. You take time, okay? No, Macam mana awet kau yang towing kau? Kau dah towing ke apa? Wan. Kenapa? Ambil towing yang mana ni, Wan? Yang awet kau lah yang selama ni. Tu dengan spek mata, Wan. Kena spek mata. Mana Spek dia? mata? Spek mata mana pula dia ni? Sorry. Wow, 2 minutes more because this work, AI team work, okay? Sorry. Oh no, it's okay. It's okay. I'm just Wait. reading the comments. Kau dah putus dengan awet kau dah? Mana? Apa? Ni apa bisu pula Sinua ni? Wan. Anjing ke ni? Apa? Okay, macam ni. Ah, Wan. ah. Awet towing tak ada. Awet spek mata ada. Awet yang lain tak ada. Okay. Awet spek mata siapa pula? Bukanlah. Dia ni maksud- berapa banyak awet abang kakak dia ni? Jangan cakap kuat-kuat, nanti dia faham. Aku takut dia tekan voice translate. Oh, dia ada yang tu Ada yang... Oh, tapi yang ni yang kau letak kat kau punya VTT tu? Ni lah. Ni, Hmm. selama ni Noah, selama aku kenal kau, satu perempuan je pernah masuk VTT kau. Siapa? Mak kau saja. Ini bila aku dah nampak perempuan lain. Apa cerita ni Noah? Wan. Kau jangan pasal satu perempuan kau tinggal ke perempuan lain. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта, тем не менее я Dia tak faham, Wan. Tu dia tak Dia takkan faham kan? Dia takkan faham. Dia orang Itali. Bapa Orang dia Itali. diam. Hello El. Hi, Juan. Sorry. We have finished our discussion. Can I know you have come to Malaysia? To where? Malaysia. Malaysia. Yes, this one. I came before. Where location is it? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Yes. Can I know more deep question? If you okay, can I ask you? Go ahead. Okay. You have you been see this Noir history? Oh, Noor. Yes. We just started dating. Oh, started dating. Yeah, recently. When? A couple days ago. We're still very new. Okay, when you dating in at Alam Bunian or Alam Ghaib? Where did you dating? What did you say just now? Alam Bunian is in
Alam sebalik mata macam mana? Okay ni. Kalau alam aku ada dalam bahasa. Okay. Imut. You have imut there? Syak Almarah. Imut. Imut. Ah, Oh, imut. Imut. benda dia ni bang kakak imut apa pula yang kena wait I ask Noah first. Imut tak Wan. Wait Noah, Imut tak? kau dah tinggalkan budak longkai tu ke? Aku tanya kau, budak touring kau. Tak longkai. Ni apa imut syaitan mana ni? Aku tak tahu ni imut apa ni? Okay, macam ni Wan. Okay, kau kena faham Wan. Budak longkai tu lelaki Wan, takkan aku dengan dia. Aku cakap kau perangai dia memang macam lelaki, dia tomboy. Tapi selama ni kau boleh sayang dia, kenapa tiba-tiba bila kau jumpa yang kau rasa benda perfect, sampai kau nak tinggalkan budak si longkai dengan budak touring kau? Okay, dia macam ni Wan, kau kena faham kan? Hai. Sebenarnya Wan, yang ni aku dah terlanjur Wan. Oh, kau dah dengan dia dah dah ke? Dah terlanjur ke? Dah terlanjur. Budak ada AI team semua dah. Kena buang dengan kau AI team. Kena buang dengan kau AI team. Kenapa? Kalau dah kahwin kan kena buang. Malah kodok tak kena buang lagi. Mal kau dor. Kau bila aku tanya kau jangan tanya orang lain boleh tak syaitan? Tinua ni boleh tahan juga abang kakak. Sekejap lagi dia tanya, korang semua dah jamak ke? Orang kalau dia pergelak tu abang kakak, dia tahulah maksudnya. Si bangkai. L, sorry. I'm sorry. That is about working. Or if you serious with Noah, how serious that I know? That can I know? How serious you with Noah? I mean, he already talked to my parents. He talked about getting married. You know, pets are not allowed when we come to her home, house. When we come someone house, pets not allowed. You know that? What pets? Pets not allowed. Dia tak tahu ke binatang ke? Pets. Yeah, I know pets. I said he met my parents. Oh, he already met? Yes. Oh, sadap kau Noah, kau tinggal kau game orang muka tak seberapa si hitam ni bang kakak. Wah, si hitam ni dia placing dia buat baik ni bergambarkan mak dia. Pandai abang kakak kan, dia sorok dia punya kejahatan. Dia sorok kejahatan dia dengan dia bawa mak dia pergi mana-mana. Tertutup semua 1000 kejahatan dia. Wan, kau kena faham Wan. Mana dia tutup Wan? Lepas tu kau dah keluar jumpa parents semua ni cerita Mana dia jumpa lagi? Ni dia cakap. Maksudnya call jumpa visi. Oh L, Noah call your father and mother. Yes, correct. Oh, okay. I'm sorry because I'm Sekarang bapak dia dekat Itali. Bapa dia kat Itali. Mak dia dekat Langkawi. L, can I know you working or you're studying? Oh, I'm studying right now. Studying how about course? Oh, I'm taking lawyer. Oh, lawyer. Masa bila pula? What lawyer? Like criminal. Oh, lawyer criminal. No, lawyer criminal. Oh, yes, I know lawyer criminal. How about the lawyer criminal? What types of lawyer? Criminal, I know. What type of criminal? All criminal or what? At the moment, the course is next month. I haven't entered yet. You know about the criminal smooth? Criminal what? Criminal smooth. No. You don't know? Bila Wan? Aku dia patut.
That is criminal smooth. Aduh, sakit otak aku banget. You know criminal smooth? Tahu bang? Ai. Ni. Ai. Nuah kau game aku ke apa ni? Oh, L pandai cakap bahasa Melayu? Bukan nak pakai mampus aku cakap tadi lah. Kau belit-belit alam roib semua kau buat bangang pula si L ni. Cerita ni saya kena game apa kak? Ha? Imut. Imut. L ni orang Melayu. Ya. Oh, you ada kacukan ke? Dia kacau bapak Itali. Oh, bapak di Itali, mak? Mak Negeri Sembilan. Oh, mak Negeri Sembilan kat mana L? Kemencih. Oh, Kemencing. Kau boleh cakap Nonggori ya? Oh tak. Cakap Oh, Kedah. tak boleh. Tak boleh, dia tak boleh cakap Nori. Duduk Langkawi kan? Oh, duduk Langkawi? Oh, gila lah muka betul-betul macam Itali, Dul. Ya, memang. Oh, kira bapak dia betul-betul Itali ke apa ni? Aku serius, Dul. Tadi dia dah kencing. Sumpah. Nak percaya lagi, Saitan. Tak, sumpah. Bapak dia memang Itali kan? Yang tadi kau kencing dia tak boleh cakap Melayu tu? Itu kencing. Saja je. Oh, saja. Wih, sebab- serius lah, wih. Gila lah. Kira sebab- macam, okey, boleh aku tahu macam mana mak kau ayat bapak kau ke? Bapak kau ayat mak kau macam mana? Macam mana dia dapat Itali ni? Bapak ai ngorat mak ai. Gila, kira orang Negeri Sembilan. Main gila kau main gila. Ni, jangan main gila dengan orang 05. Kau jual lobak ke jual lobu tengah padi, tengah pandai. Ibarat aku dengan dia lah sekarang ni. Kau Jangan main duduk gila. Kau duduk Uluyam. Lepas tu? Nampak? Aku lepas ni baka cun ni. Baka apa? Baka lulang. Korang betul nak kahwin ke apa ni? Yelah. Kan memang. Serius lah? Plum, terima kasih Plum. Okey. Macam mana kau boleh jatuh cinta dengan dia, L? Okey, cerita. Boleh tak? Boleh Noah, aku tanya dia. Mungkin kau sakit hati dengan aku tak dia? Tak ada. Okey. KL, kita dalam rancangan untuk maksudnya saya nak benda ni okey mendalam lah. Mungkin maksudnya. Macam mana L boleh menyukai si Noah ni? Masa berjumpa tu lah. Mula. Oh, korang dah berjumpa dah? Bila? Lama dah aku kenal dia. Cuma aku tak pernah nak rapat dengan dia. So yang awet kau yang lama tu, kau game lah? Tu ai tak tahu. Abang kata apa benda ni? Apa benda ni, Wan? Kau tahu tak dia baru punya ni? Sekarang ni berpunya lah. Oh, sekarang Sekarang dia punya lah. Saya punya. Oh. Sekarang ni memang zaman ni lah bang kakak. Tapi Ya. aku cakap dengan kau kan. Aku kalau borak macam aku berdua dengan dia, aku tak cakap bahasa Melayu, speaking je. Speaking. Syamara! Aku speaking? Aku cakap English je. Kat Thailand macam nak mampus aku yang tolong translate dengan kau. L nak tahu tak? Dia nak beli burger kat 7-Eleven kat PTT pun. Wan, nak cakap apa yang berapa tu, itu pun aku yang ajar how much. Ni si budak Uluyam ni tak pernah keluar kampung ni. Betul. Kalau L tengok konten dia, baru-baru ni je konten dia keluar. Pergi buka balik YT dia, semua dalam kampung dia. Ni baru-baru ni dia berkawan. Kalau tak berkawan dia. Berkawan orang hutan dia. Aduh, kesian dia keluar aib dia. Serius. Bukan saya. Tak ada nama, thank you. Tapi Okey L, salam kenal Mak, Noah, jagi kalau kau lama sikit lagi aku datang jap Aku tak apa, Wan. aku jumpa orang L, salam kenal. Tahu. Ni, Aku Wan. saya gurau je tahu tadi tu semua. Jangan tak terasa apa. hati saya minta maaf sangat. Aku just nak kenalkan kat kau je, tu je. Jagi aku nak temu duga lagi. Okay, tak lagi apa-apa nanti budak kau singgah beli limek kat aku perempuan je. Okey, boleh. Noah lah Noah. Thank Kita you. macam mana? Yang hari tu kau cakap kau nak bagi kat aku tu kan? Kau ingat tak kau tak bagi? Tak kan, yang tu kan kering ni. Takkan nak bagi Abang kakak ingat tak dia Kau nak cakap dalam dia punya tu? Dia cakap macam ni, nanti bagi bini. Saya balik dah seminggu, dah 2 minggu.
Kan aku nak hantar power bank kau lagi. Bibir saya yang basah. Tak, aku kan nak hantar Ada power bank kau. kencing dengan si penipu budak kampung ni. Mana ada tipu. Baru Kan dapat awet lawan negara daripada menipu lah. Kau ingat yang aku call kau tu? Yang Ingat? siapa yang sakit tu? Kan malam tu aku nak datang. Dah kan siapa sakit? Oh, tu anak aku lah. Weh, tak. Oh, tu nenek aku baru-baru ni. Baru-baru ni aku tanya Zaid. Wan tak lah. Aku ingat nak pergi sana. Aku nak pergi jumpa kau lah. Betul. Zaid cakap aku betul lah. Lepas tu aku cakap nanti biar kau free dulu. Ni kau boleh. Oh, Zaid, I minta maaf sebab apa? I gurau je. Serius, jangan ambil hati dengan I. Dia tak ada. Tahu je. Semoga dimudahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat. Jaga diri, jaga solat, okey? Dia Anwar, ada. aku nak jap. Jap, aku cari orang jap. Okey, bro. Aku nak menipu orang jap. Mana tahu yang mana boleh menipu ni. Dah lama tak menipu orang ni, Noah. Kau jaga diri, Noah. Assalamualaikum. Okay bro. Weh, Thank you. jangan duduk berdua lama-lama. Ya. Budak. Ah,